Oh, kasar sikit ombak. Kasar ni. Tak apa, kita tengah. Pacel dulu. Atau capuk dulu. Tak gitu. Ada? Tak apa. Nanti aja. Letak pacel dulu. Berapa git? Ya. Hah? Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni kita berada di Pantai Bisikan Bayu. Hari ni kita pakai 5 batai joreh. 3 batai kita main Oridup, 2 batai kita main Apollo. Kita pakai upe ikan ni. Sebabnya udah koyok tak ada. Habis. Udah Oridup ke belah sana. Kita dengan sahabat kita sebelah sana. Lepas tu bawa adik anak. Apa-apa kita set up dulu apa yang patut. Set up pertama ni kita pakai upai ikan bulu. Saja ni buat nunggu ni. Takut. Okey. Balingan pertama. Dekat Yo. Kejap. Okey, set up kedua kita pakai udang hidup. Okey, ini kita saku udang hidup. Mata dua. Ni kita pakai udang saya pari, saya kakak taduk. Okey. Bismillah. Okey, comel. Ombak ini kasar sikit. Satu per satu tapi kasar. Okey, settle. Yang ni Apollo. Mata berapa tahu ni? Ni buat lebih kurang ni. Buat sendiri kak?
akan ada terlebih mata Apollo ni. Bismillah. Semoga ada manis-manis. Utek koyak tak ada, kita pakai udah hidup kan gitulah. Ni kita sakut dah ni. Ni pakai udah hidup, ni pakai Apollo. Dua ni Apollo. Makan dah tu. Baru caput makan dah. Kita tengok lah. Ada lah. Lago. Kagak? Buang bok sikit tak? Ada apa ke? Bulut-bulut. Tukar Apollo sahabat. Berbelik sendiri tak? Aduh. Nak tunggu buka sosok lambat pula. Bismillah. Kiri kanan dua joret tu makan dah tu. Ya, tengah kagak. Ikan dori. Besar-besar tu ni. Besar tu ni. Hari ni kita ngai santai-santai ya. Boleh-boleh cari lauk atau. Jadilah awak lauk tu. Saiz. Mana kasar ni. Boleh dah. Ni paling seterusnya. Semoga ada manis-manis. Bismillah. Dori pun dori lah. Janji buat lauk kata. Dori kita buat asal pedas. Bismillah.
kita tunggu pula. Hai bergerak. Ada bagai ke? Ada. Mantap. Saya. Mari kawasan ni ada orang naik pagi. Kalau ada rezeki ada, kita mencuba nasib. Takut area ke 10 ekor tu. Kita tunggulah. Kita lama kuih galuk hari ni. Tapi kuih galuk. Tak apa, kita tunggu. Bismillah. Semoga ada manis-manis. Beberapa sana ramai. Adalah. Kita pergi spot lain pula. Bagi dapur sana ni. Tak ada nak duduk. Makan-makan tapi tak lekat molek. Boleh 4-5 ekor sedap dah ni. Jari tengah ni. Ni. Tinggi. Tapi air ni dia berlalu-berlalu ala kesu. Tak betul-betul lagi comel tahu. Kita tunggulah. Tengah kagal dulu. Apa ada ni. Ada. Tak ada. Sekarang masuk pukul 10.30. Belum ada mani-mani lagi. Baru panjang ni senyap. Baru pendek ni duduk ngoti-ngoti. Tapi tak lekat. Ada hasil dah hari ni. Belum laut tengah hari tak apa dah. Air ala-ala kau surut ni pukul 10.30 ni. Apa-apa kita tunggu dulu. Kita karal dulu. Lama sangat duduk ni. Ada bagai duduk ni. Bergerak ni. Takut slime takut slime ni. Upaya tak kosek. Bila kita takut udah mampu dah ni. Belah sana tu tak ada dah ni. So pelami ni balik dah. Tu pun dapat balik dah. Tak jadi, kita tegaklah. Kalau ada mani-mani ada.
Nah, tak lari daripada kata mekong pa. Bismillah. Mana? Apa? Tak kagak lagi tu. Tak kagak lagi tu. Kenapa bang? Panah tu. Panah tu. Duduk di situ. Ha? Duduk atas ni. Duduklah. Jangan main panah. Ha. Apa kau dapat ikan? Dapat tak banyak. Boleh lah. Allah. Ya, mai tengok ni. Ada tarik ikan tu. Okey, tak ada sangat ni. Boleh lah. Semoga ada manis-manis. Bismillah. Allah. Pergi rasa. Ni pun makan dah ni. Gelamo halus ni ngotik gelamo halus. Kalau gelamo kasar-kasar ni paut dah tu bau tu. Oh, ada halus. Lama halus. Ada.
Jadilah. Kata wak ada laut ke? Oh, dah ada ni. Tak, boleh. Oh. Jadilah. Tak payahlah. Air kau start comel dah tu. Semoga ada manis-manis. Bismillah. Comel. Naik apa tak apa? Naik apa tu? Ada ke tak? Wow. Boleh lah. Ini pun. Hai. Kuat. Adalah manis-manis. Dah le. Tak. Ikan apa? Ikan gelama. Nama banyak. Ikan nama. Gelama. Bukan ikan nama. Ikan nama. Gelama. Ikan nama. Ikan tak ada sangat ni. Tak tahu kita tengok ni air surut ni lagu mana. Ada manis-manis lagi kau. Kalau tak ada kan kita caw je lah. Buat mari pun ada saing gingai pun kurang jadilah. Hari ni kita tegak lah. Kata ada rezeki ada tak. Boleh buat kau tengah hari lah laut. Tak apa dah. Jadi dah kata boleh kau tengah hari. Bismillah. Comel. So 2, 3. Senyap. 2 batang ni lah. Main. Kita tunggu. Tengah kagal tu. Lama sangat ni. Sebab udai hidup beli tak banyak ke. Lepas tengah-tengah tu udai hidup kita buat main. Udai hidup main Apollo. Lari pukul 11.30. Kuih jadi. Kita
kagak tu. Kalau habis dah. Kita buat nunggu waktu lah. Buat nunggu. Ni kita kagak tak ada. Tak ada tu. Kuda jadi. Udah habis. Kosong mata bawah tu. Kita karau dulu tengok. Panas tak bang? Panas tu. Ni pak tu. Panas. Kita tak sana. Okey. Panas. Ada mega mama ngebek papa. Tak dekat. Ni apa dah? Kabel ni tak jadi kak. Pagi cuti hari ni. Okey, kita prepare je lah. Kita main waktu je lah. Tak ada rezeki. Ada makan pagi tak? Ada tu apa ni. Boleh makan pagi. Air tak comel air. Daripada tadi tu keruh tu dia ni lah sikit. Tak jadi. Abang main apa bang? Kak, tengok. Apa dia tu? Star. Oh, Star. Tadi tu pun roto ni. Roto. Ni. Tengah kagak ni pula. Lama sangat dah tu. 20 minit dah. Bak sebelah sana tu makan tu tadi. Kegi gaya kau. Gaya di Bali kau ni. Asyik makan ni. Tadi lepas. Kita takut dia hidup. Dia hidup kita gerak. Bismillah. Takut pergi di Palo tu. Nak ajar. Tiap pagi boleh buat day lagi lah. Ni, okey ni. Nampak? Ni. Pergi sini. Patah sini. Cocok sini. Cocok ni kena orat dalam tu, tengok orat dalam tu ada. Nampak? Masuk kau ni. Terpaut gitu. Lepas tu pusing gitu. Lepas tu masuk ke bawah ni pula. Lepas tu tumbuh ke atas ni pula. Jadi tu silai. Begitu je. Assalamualaikum semua. Dah masuk tengah hari dah. Hari ni orang kata dah kurang jadi sikit hari ni. Tak ada mana-mana. Ada pun ala-ala berbuat laut tengah hari ni. Memang kurang jadilah. Hasil pun ni boleh royak boleh. Ada dalam berapa kau 10 ekor ada kot. Ada ikan duri seekor. Ada tu ya. Apa-apa kita jumpa di minggu depan pula insya-Allah. Assalamualaikum daripada Fixer Casting. Jangan lupa follow. Okey.